Tak menyesal simpan emas, sekarang bebas hutang kereta. Saya fokus kepada pertambahan grade emas. Saya alihkan sebahagian duit bila dapat gaji kepada simpanan emas dahulu. Barulah berbelanja. Ada duit extra macam bonus, saya tukarkan kepada emas. Saya tak peduli harga emas. Ini kisah benar testimoni penyimpan emas Puan Nur Mazlinawati Zahari. Setiap kali dapat gaji, beliau alihkan sebahagian duit kepada simpanan emas dahulu, barulah fikir berbelanja. Dan menariknya, beliau tak peduli pun harga emas naik ataupun turun. Beliau fokus saja kepada pertambahan grade emas setiap kali dapat sahaja gaji. Hasilnya, hari ini beliau dah berjaya bebas hutang kereta sepenuhnya. Emas yang beliau simpan perlahan-lahan tu, sedikit demi sedikit, gram demi gram, membantu untuk selesaikan hutang kereta. Inilah manfaat bila mana kita semua mula buat simpanan dalam bentuk emas. Kelebihan bila kita tukar cara simpan duit kepada simpanan emas, emas ni membantu kita disiplin menyimpan, elak bocor, dan nilai simpanan kita makin lama makin meningkat. Maksudnya dengan simpanan emas ni kita boleh bebas hutang, hidup tenang dan tak menyesal simpan emas. Jadi kalau tuan-puan nak berjaya sama, yang pertama sekali tuan-puan kena buka dahulu akaun emas ke Public Gold ni secara percuma dan terus konsisten buat simpanan emas ni at least 1 gram 1 bulan. Contoh, kalau tuan-puan target 100 gram emas, tuan-puan boleh konsisten saja simpan emas ni 4.3 gram setiap bulan selama 2 tahun. Cukup saja 2 tahun, tuan-puan dah capai 100 gram emas ni untuk bebas hutang kereta. Jadi untuk tuan-puan nak saya bantu tuan-puan mula buat simpanan emas ni untuk bebas hutang, tuan-puan boleh terus kontak saya untuk saya bantu. So, 21, cek komen, jangan lupa follow.